bunga Rafflesia, bunga yang terbesar di dunia. Kitab ini kita panggil Rafflesia KTI. Di Malaysia ni inilah spesies yang paling besar. Oh, okey. Ya. Tapi Puan Liza, berapa lama proses untuk bunga ini membesar? Lebih kurang 9 hingga 12 bulan. 1 tahun. Bila dia sudah kembang, dia mati dalam masa 7 hari. Nak ambil masa untuk kembang 9 hingga 12 bulan, hampir 1 tahun. Tapi untuk dia hidup hanya 7 hari. Ini hari keberapa dah kembang? Ini hari keempat. Hari keempat ya, kita bertuah hari ini sebab kita dapat tengok bunga Rafflesia yang berkembang baru berusia 4 hari. Ya. So ini adalah perumah kepada Rafflesia. Rafflesia sebenarnya adalah sejenis tumbuhan parasit. Perumah dia ni kita panggil dia tetrastigma atau liana. Dan jika sekiranya tetrastigma ini pupus, Rafflesia pun akan pupus. Jadi ini adalah kategori bunga ke atau masih ada perdebatan lagi antara kategori bunga dan juga kategori cendawan? Kalau kita tengok ciri-ciri ni, bunga ni dia memang ada ciri-ciri bunga. Dia ada kelopak, tapi dia tidak menghasilkan makanan sendiri, yang mana dia bukan ciri sebagai tumbuhan. Jadi bunga Rafflesia ini ada satu saja di sini atau ada di tempat lain? Yang kembang satu saja sini, tapi di tempat lain ada yang sudah mati dan ada juga yang masih kecil. Tadi tapi best. Ya, siapa yang suka hiking boleh datang sini. Praktis lah. Ya. Sebelum naik Gunung Kinabalu, korang praktis naik dekat sini, okey? Okey, so sekarang kita berada di Pondok Manggas, iaitu kita punya starting point untuk kita lalu di titian kanopi. Titian kanopi ini panjang dia 173 meter dan ketinggian dia dari tanah lebih kurang 43 meter. Berjaya untuk naik titian kanopi tu. Berjaya tau. Ada berapa jabatan tadi, Puan? Ada 5. Ada 5. Wah, hebatnya. Kita berdua lah hebat, Puan. Puan, terima kasih sebab bagi Sherry pengalaman yang indah untuk naik titian kanopi ni. Sama-sama, dan kami juga berterima kasih sebab sudi datang sini. Tapi sebelum tu, Puan, saya memang rasa teruja sangat. Ini kali pertama saya naik titian kanopi ni dan saya tak tahu yang sebenarnya dia bukanlah menakutkan, tapi ada perasaan tu pada mulanya. Akhir sekali perasaan yang saya dapat terima ialah saya dapat menikmati keindahan alam sekitar. Dan waktu ni lah, selalunya saya tengok bangunan-bangunan tinggi-tinggi kan. Kali ni bila sampai saja di sini, saya dapat lihat seluruh alam yang terbentang luas. Wow, memang satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi jangan lupa untuk naik titian kanopi ni, okey? Alright guys, sekarang ni Sherry nak ke mana? Korang kenalah ikut Sherry. Kau nak ikut tak? Boleh juga. Dah ada teman dah. Jom! Sherry berada di Ranau, sekarang ni Sherry berada di Pekan Kundasang pula. Dengan ketinggian setinggi 6,200 kaki dari paras laut, Pekan Kundasang ini antara penempatan tertinggi di Malaysia. Patutlah cantik. Sampai kat Kundasang ni kan, wajiblah kita datang ke Pekan Kundasang. Dekat sini ada menjual pelbagai jenis sayur dan buah-buahan yang segar. Jom ikut Sherry tengok sayur apa yang ada. Hai Kak, Assalamualaikum. Wah, banyaklah sayur-sayuran kat sini Kak.
dekat sini segar-segar tau. Okey. Dari ladang. Terbaik dari ladang. Wow, dekat sini pun ada jual strawberry. Adakah ini yang ditanam di sini? Ya, tanam di sini je. Oh, Dari Arab, tapi ini memang tanam dari sini. ini memang tanam daripada sini. Ya. Wah, keunikannya dia bagi sekali coklat dekat dalam ni. So korang tak payahlah susah-susah kalau nak makan strawberry dengan coklat dah ada. Beras pun ada. Ini beras yang ditanam di sini ke? Ya, Yang ini. ya, beras kampung. Ini beras kampung. Beras kampung ini beras pulut. Ini beras pulut. Mana beras kampung? Ini semua beras kampung. Yang ini. Ini pandan hitam. Pandan hitam. Ini kalau masak nasi biasa boleh lah maksudnya. Ya, boleh. Dah jumpa dah buah-buahan segar yang menjadi idaman kalbu. Saya memang suka makan apple hijau. Satu hari, satu biji. Yo, ada apple hijau, apple merah. Harganya pun murah-murah. Ini dia. Kalau makan buah oren ni tak sedar, tahu-tahu je dah habis. Kena beli ni wajib. Dan ada anggur. Banyak ni nak beli. Siapa nak kena bawa nanti? Jadi seorang aja kat sini. Satu lagi. Buah delima. Manis-manis bak delima. Guys, kalau kat Semenanjung kita ada cili padi, cili hijau atau cili merah, tapi di sini lain sikit. Kita ada cili putih. Saya tak pernah makan cili putih ni, tapi rata-rata mengatakan cili putih ni memang sedap. Makan pula dengan nasi putih panas-panas, letak sambal belacan, makan dengan cili putih ni. Walah, memang sedap you all. Belilah kan, bawa balik Semenanjung. Semenanjung ada ni.